Orang Melayu kita ni, kau jangan kacau 3 perkara. Islam, Raja, Piramli. Sebab apa? 7-8 tahun lepas, syarikat ni dia mengeluarkan burger jenama Piramli. Tapi burger dia non-halal. Membuatkan satu kemarahan kepada masyarakat. Especially masyarakat Melayu dan peminat-peminat Piramli. Piramli tak boleh ditangani dengan cara begitu. Sekarang, Gen Z ni especially tak kenal Piramli tau. Jadi bila tak kenal, masalah tau. Takut Piramli punya branding dan sesiapa sahaja seangkatan dengan Piramli ni takut dilupakan. Sebab ini isu ni pernah dibangkitkan pada tahun 1998. Seorang Menteri Kebudayaan Singapura, dia mengisukan benda ni, siapa Piramli tanpa Singapura. Sebab Piramli daripada Penang, dia lahir di Penang, dia pergi Singapura, dia tak ada IC tau, dia ada surat beranak je. Jadi Piramli ni dia tak ada kad kenalan. Bila dia Singapura, dia buat pasport Singapura tau untuk keluar negara. Yang dia pergi ambil award kat Jepun. Jadi apabila dia dihantar pulang ke Kuala Lumpur, maksudnya Malaysia, kita kena bersyukur sangat. So kalau katakan Piramli kekal di Jalan Ampas, dia menjadi warga negara Singapura selepas Singapura keluar daripada Malaysia, macam mana Malaysia nak tuntut dia? Piramli ni hero negara mana? Dia bapa perfilman Melayu.